Okey guys, jadi inilah dia motosikal yang bakal diedarkan oleh M-Force, iaitu ZX Moto. Di hadapan korang ni adalah ZX Moto 500RR. Motosikal ni datangkan dengan enjin 470cc 4 silinder 16 valve liquid cool, dan motosikal ini menghasilkan kuasa sebanyak 84 HP pada 13,500 rpm dan juga menghasilkan torque sebanyak 46 Nm of torque pada 11,500 rpm. Untuk motosikal ini boleh mencapai top speed hingga ke 235 dan juga 246 kmh guys. Datang dengan slipper clutch. Berat motosikal ini memang ringan guys, 168 kilo sahaja. Didatangkan dengan tangki minyak 15 liter. Motosikal ini juga dah datang dengan full TFT meter ke hadapan dan juga ada pelbagai riding mode. Ada custom dan pelbagai lagi lah, di mana mengikut preference dan juga cara korang riding. And di bahagian hadapan kalau orang tengok, dia ada winglet, dia ada full LED lampu di bahagian hadapan dan juga full LED lampu di bahagian belakang. Dan untuk suspension pula, depan dia menggunakan USD fork pada U1 dan fully adjustable sekali. Di bahagian belakang juga dia menggunakan monoshock fully adjustable daripada brand U1 juga. Dan untuk disc pula datang dengan 300mm disc berkembar dan ada caliper radial daripada brand Taisco guys. Okey, di bahagian belakang pula ada disc sebesar 220mm dan juga ada single caliper jugalah daripada brand Taisco. So yang paling menarik juga, motosikal ini datang dengan 6 axis IMU, di mana korang boleh tengoklah korang punya lean angle berapa. Untuk test unit ni dia menggunakan ride by cable, tapi untuk kemudian kita difahamkan bahawasanya untuk batch akan datang dia akan menggunakan ride by wire, di mana apabila ride by wire akan dapat quick shifter, iaitu bi-directional quick shifter, di mana korang boleh up shift dan juga korang boleh down shift. And paling menarik, motosikal ini dah datang dengan single swing arm di bahagian belakang, memang sangat-sangat smart. And yang paling menarik juga bagi saya adalah dia punya tayar guys. Motosikal ini datang dengan tayar CST Migra S5, di mana saiz tayar dia memang dah cukup ngam, iaitu 180/55 di bahagian belakang dan macam biasalah 120/70 di bahagian hadapan. Belakang tu tayar dia memang dah besar dan nampak macam super bike guys. So saya juga dipahamkan bahawasanya motosikal ini bakal dijual dengan harga bawah 30,000. Kita harap betul lah apa yang dikabarkan. Tapi kepada korang yang ingin menonton secara live untuk motosikal ini, korang boleh datang di MAF Sedang nanti apabila M-Force buka M-Force Motor Show nanti. Korang boleh tonton sendiri secara live di M-Force Motor Show yang akan berlangsung pada bulan Mei nanti guys. Dalam hujung bulan Mei macam itulah, korang boleh saksikan di sana segala motosikal baru daripada M-Force, termasuklah ZX 500RR ni. Okey guys, jadi inilah dia ZX Moto 500RR, adik kepada 820RR yang viral champion dekat Portugal punya track Portimao. So ni adik dia lah sebenarnya, tapi kalau korang tengok, adik dia pun dah smart gila dengan single swing arm, dengan exhaust ready dah nampak macam aftermarket, cuma nak kena buang dia punya catalyzer lah. So untuk motosikal ini, sasaran cc dia adalah 470cc 4 inline 4 silinder, menghasilkan kuasa lebih kurang dalam 84 HP dan juga 49 Nm of torque. Dalam keadaan standard pun dah garang gila. Korang tengok dia punya facelift, smart oh. So tanpa masa, jom kita test ride dengan upside down fork. Kalau korang triple clamp dia pun dah smart, TFT meter yang cun, riding position yang mantap macam ni. Nampak ni bukan rekod, smart tu. Kita tengok mod dia. Dia ada street mode kat situ. Mod, uish, dia banyak guys. Dia punya mod novice, street, sport, custom pun ada. Saya nak pakai mana ni? Kita pakai sport lah. Sport full power Dah ready dengan ni dengan steering damper dan sebagainya. Memang smart gila guys. Wow, bawah 30,000 geng. Semaro datang dengan quick shifter padu. Aku test cornering Korang tengok sekali, dia dah ada siap dengan angle
Korang punya angle berapa semua kan? Nampak? Oh, function tu angle dia. Ini saya pakai mode sport tadi. Padu. Throttle by wire Wow. Smart gila lah. Look dia pun nice lah. Bunyi dia pun mantap. So kita tengok apa saja yang ada kat sini Kalau korang tengok dia datang dengan upside down fork. Okay, dia ada preload kat sini, korang boleh adjust compression dan juga rebound belah kiri. Single swing arm, dah smart. Echo dia lawa, datang dengan winglet. Alright, tapi untuk fork ni guys, dia menggunakan brand daripada Yuan, brand China lah. Untuk dia punya caliper, saya tak pasti yang ni brand apa, tapi caliper dia pun look nice. Okay, cuma apa yang saya perasan, dia punya brake disc bukan floating disc lah. Even semi pun tidak. Dia memang permanent mati macam tu. So tapi dia double lah. Double dengan mungkin 320mm saya rasa. Tapi depan USD fork Belakang mono dia pun nice. Nampak? Mono dia nice. Exhaust dia pun dalam keadaan standard, bunyi dah sedap ZX 500RR. Tayar yang dia bagi sekarang ni adalah brand daripada CST. Yang ni adalah Migra S5. Dia nampak lagi sport dah daripada Migra S3N. Tengok belakang dia, LED guys. Tune. Kita tengok mode dia. Kita tukar mode dia kepada mode custom ABS TCS. Kita customkan mode. Smart guys. Position dia pun sedap. Position sport lah. Okay. So typical 400cc, korang kena tarik dengan RPM yang tinggi Kita tengok lean dia, cornering. Mantap. Ada USB charging port belah kanan. Dia punya brake lever depan ni pakai radial, tapi saya tak pasti brand apa ni. Tapi radial lah, sebab ada tank macam ni, tank reservoir macam ni. Dia punya dia punya ni pun cantik tau. Dia punya triple clamp. Dia ada pakai steering damper daripada Yuan juga. Yuan juga ni. Yang function lah, nampak. Rasa lah berat dia. Dah TCS TCS dia menyala Memang kena tarik RPM panjang lah, baru rasa dia punya power dia tu. Mantap sekali. Kita round satu kali lagi. Tak cukup puas untuk merasa Dia ada quick shifter, tapi quick shifter dia up shifting saja. Down system tak boleh cornering. Mantap sekali. Bawah 30,000 geng. Apa lagi geng? 30,000.
470 cc braking dia function, ABS dia function. Dahsyat. Cuma warna dia agak ke pink sikit, tapi tak pastilah untuk warna ni akan masuk dalam pasaran ataupun tidak. Dari segi running position dia bagi saya sangat-sangat nice lah. Alright. Oh, memang nice ah. Memang mantap habis. RPM 8 dekat lah pada mode standard ni. Smart guys. So itu saja video kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya pula kita jumpa korang di dalam video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.